I can order oden, noodles. Okay. Panas. Okay guys, kita hari ni nak pergi ke Taman Desa Mawar. Kita nak pergi homestay. Homestay tu actually abang I yang punya. So yeah, kita ada macam family gathering. Dia macam tiba-tiba tak tahu lah apa jadi lepas ni. So sekarang kita ada my husband, kita ada Akif, ada Afwa. Hello, say hi. Hi. So yeah. Tapi tu lah, I tak make up lagi. Nampak tak? I tak make up lagi. So ayo, let's go. Sebenarnya I tengah try tripod baru. I pakai Ulanzi yang small pocket tu kan. So macam menarik ya. Dah lah tak berat. Love. Nanti I akan review the product. Okay, tunggu nanti sampai kat sana I sambung lagi vlog. I tak make up lagi. It's okay. B? B. Okay. Ya Allah, teruknya. Teruknya muka mama. Kita make up kejap Ambulance. Ambulance nak lalu guys. So kita kena ke tepi. See? Nampak tak? Yeah, ambulance. Tengok semua orang ke tepi. Pocok. Hello, Assalamualaikum. Mak. Dekat rumah ada tempat barbecue tu tak? Barbecue yang kecil tu je lah. Nak pinjam boleh? Pinjam je lah. Lagi satu mak ada dua kan yang bulat tu juga kan? Yang bulat tu bukan barbecue lah, itu pus. Yang hari tu Oji guna tu. Itu yang barbecue tu yang 4 segi tu aja. Yang ada hari tu yang mak baru beli tu, yang Oji guna, kita baru-baru hari ni guna tu. Itulah dia kan dulu mak beli lah. Yang satu tu dah berkarat. Jadi tu mak beli baru. Mak dah nak keluar ke mak? Tak ada, belum lagi. Oji tidur lagi. Oh. Nak pinjam benda tu Boleh? Boleh. Sekejap lagi nanti saya datang ambil. Alright. Mak letak depan je lah. Nanti kalau mak keluar ke. Alah, ayah ada, akak ada. Mak letak kat mana tempatnya? Alah, dah kotak. Okay. Nanti apalah kalau alah mak belum pergi lagi. Mak pun pergi, belum pasal beri asal pun. Kalau mak pergi sekarang, mak jumpa kita orang lah. Kita orang nak pergi konser kat ni. Tak pergi lagi. Belum tidur lagi. Okay lah. Okay. Bye. Assalamualaikum. Kita ada apa masalah? Satu masalah Kita ada satu masalah. Tempat barbecue tu sepatutnya ada banyak kat rumah ibu. Tapi semuanya dah berkarat. So sekarang kita ada masalah. Kita tak ada tempat barbecue tu. Nasib baik dekat rumah my mother-in-law. I dah call dah tadi. I dah minta kita nak pinjam tempat barbecue tu. Dia comel, dia cute je. Boleh lah untuk kita jers. Nanti kita orang pergi ambil lari kejap. Okay. Saya rasa abang beli Abang beli apa? Tempat barbecue. Tapi saya dah cakap kita boleh ambil kat rumah mak tadi. Itu pun Tapi kecil. arang Awak bagi tahulah itu pun kecil. itu pun kecil. Oh, okay. Dah saya call abang. Ayo kita call abang ni. Kecil sangat. Kecil sangat
Siapa yang angkat? Tak siapa angkat? Tak menarik lah dia orang ni. Tak laju. Halo, Assalamualaikum. Bang, kan tak ada tempat barbecue tu. Tapi Arang bawa tak? Bawa. Arang bawa. Adik ambil barbecue kat rumah mak punya tempat tu, tapi kecil je. Cukup, Arang tu cukup. Daging ada bawa? Daging bawa, ayam pun bawa. Daging ayam bawa, okey. Nak beli apa? Bagi tahu. Adik nak pergi konsef dekat Kuala Selangor ni. Konsef Tanjung Karang ni. List. WhatsApp. Hantar kat WhatsApp. Nanti saya hantar kat WhatsApp. Okay. Salam. Okay, bye. Okay, kita di jambatan Kuala Selangor. Sungai apa ni? Sungai apa ni? Kuala. Sungai Kuala. Okay. JT. Korang kalau nak pergi yang macam mirror tu, dia akan naik dari sini kot. Yang belakang sana, daripada Pekan Lama. So yes. Yelah, daripada Pekan Lama tu lah. Sinilah, Pekan Lama sinilah. Daripada Pekan Lama sinilah maksud dia. Okay, so sampai sekarang saya tak tahu ni bangunan ni untuk apa function bangunan ni. KPJ baru guys, Kuala Selangor dah ada KPJ. So orang-orang Kuala Selangor jangan risau, anda sudah ada hospital berdekatan selain daripada Tanjung Karang. Okay, so kita nak pergi dekat belakang sini. Tengok ni, ini cuci duit kot. Cuci duit kot dah lah sini macam muka depan Tanjung Karang, Kuala Selangor. So ada turun je jambatan, tiba-tiba nampak macam ni. Orang macam, uish, ingat Pekan Cowboy ke anything. Peninsula Park. Oh, dia naik daripada Peninsula Park tu ke? Ada Zeus Coffee guys kat hospital ni. Okay, so sebenarnya kita nak pergi dekat situ je. Tapi sebabkan kita ada traffic light ni, macam nak lalu yang jalan kecil ni macam terlalu kecil. Apa dia buat? Ini bukan iklan e-konsef ya, tapi kita nak pergi e-konsef sini. Tempat ni dah macam-macam kedai dah tukar. So kita nak pergi e-konsef sini. Okay, kita nak pergi cari barang-barang nak bawa Oden. Kita nak pergi cari adalah barang-barang lain. Ish, asal dia dekat lalu belakang sini? Hah? Bapak seram. Terkejut saya. Ini kalau kedai ni ada, kaya. Okay. Nampak tu sayang kan? Uncle, tahu pakai spek biru ke? Okay, kita share parking dulu. Apa dah? Ayah! Dulu letak kaki. Yang ni RM12.20. 500 gram. Cheese. Ush. Tebal. Sedap. Banyak kan? Banyak kan? Cukup tak? Cukup kot. Tu lagi hitam. Ni cheese. Ambil sos biasa je. Oh, bukan sos yang kecil-kecil tu. Yang ni yang kita selalu beli ni. Bukan? Ni yang boleh. Ini untuk panggang kan. Ni sedap kan? Sebab dia macam ada smoke punya rasa kan? Boleh lah. Satu. Dia bukan dia sekali panjang tu ke? Ni RM13.80. Ni RM2.09. Ni awak ambil je lah. 3 ke 4 ke. Satu RM3. Wah, satu RM3. Asal dia murah. Bukan ada yang mix tu ke? Meatball, vegetables. Ni apa? Macam wonton ke? Bukan. Crab cocktail. Ni RM8. Ni RM8.
Ni yang tak ada meletup-letup. Yang tu ada meletup-letup. Tu lobster, ini crab. Begitulah hidup. Jom kita mencari rempah oden. Ayuh. Oden. Tu. Kan campur dua ni kan. Satu. Ni kimchi. Kimchi dia campur dua. Ha, dia campur dua. Kimchi ni lagi sedap. Campur tom yum. Ha. Awak tengok mana? TikTok. Kalau oren dengan kali merah tak payah. Campur dua ni je. Satu cukup kan? Cukup lah. Nak ni cube tak payah. Tak payah. Ni chili oil. Oh kan ada yang macam ni je. Paste terus. Dia perisa tom yum tu lebih yang kita tengok mana. Okay. Kita dah ambil yang ini. Betul. Okay, Akif? Apa komen? Apa komen anda? Apa? Cencaluk. Makan cencaluk. Tidak. Asam je. Ya. Oh, kenapa? Kita tak muat ni. Kita kena tengok Jaya daripada sini. Ni kita record ayah. Dia banyak lagi. Oh. Aku dah. Slow. Saya nervous. Nah. Lagi satu, tak tahu nak buat apa. Awak tengoklah saya. Akif yang tak nak naik. Wih. Saya tak pandai pilih. Ini kita jalan lagi. Dah. RM8 ikan selah. RM8 sekilo. Kerisi 10. Banyak. Ini kan? Yang ke apa? Cencaru 11. Ni 30. Tadi 28. Akif best pergi pasar? Pasar basah. Nak letak mana? Saya pegang lah kat kaki saya. Okay. So kita dah beli ikan bawal emas dengan ikan cencaru. Lepas tu kita beli paste ikan bakar. So kita nak buat bakar-bakar. So nanti balik rumah nak prepare the fish. Lepas tu nak pergi cari tempat bakar tu dan kita akan start bakar-bakar. Nanti malam lah hari sambung Bye. Okay bang, Adi nak buat vlog bang. Sila komen. Komen apa? Vlog. Kata-kata untuk hari ni. Tak lupa. Oh mantap. Aku dah jadi lighter pula. Tak lupa tu. Kita berada di Taman Desa Mawar. Ini adalah homestay tapi tengah in progress. Kita tengah berusaha. Bukan kita lah, tuan rumah lah ya yang sedang berusaha itu. Saya tu di kursi ada ke? Ambil lah, keluarkan. Sekarang kita tengah membakar-bakar. Belum dibakar. Nak bawa keluar makanan dah. Nak kena letak dalam aluminium foil tu. Letak kat luar. Kalau ada kertas, minta kertas. Mail terlepas. Saya masuk. Lah, semua terlepas. Dia masuk dalam. Semua orang masuk dalam. Awak bawa adik awak masuk dalam. Ibrahim terlepas. Sidiki terlepas. Ush. Masuk dalam. Tiba-tiba penuh. Ush. Okay, ABG, kata-kata untuk hari ini.
Abi, kata-kata untuk hari ni, Bi. Api pun tak hidup lagi. Dia macam kosong kan dia punya kaki lima ni. Ini dia ikut spek betul tak? Dia patut-patut dia ikut spek. Okay guys, duduk dengan dia orang. Saya nak pergi ambil makanan. Lah dulu tu. Ya, ini Video vlog YouTube. baru tengok tak boleh. Ada kita boleh pakai ni. Tiga kat kancil dah masuk lah. Ya tu. Ini tu belakang ni. 3 biji kereta boleh. Tarikan dia parking sah. Lebih bang. Kalau pergi di belakang 5 biji dia masuk. Tiga betul kau tak ibak longsor. Okey ni dia rumah. Okey macam nak buat ni. Satunya. Kau parking kat depan sini. Keluar dari sini. Ayah ada dua dia kan? Duduk sana sikit lah. Belasok. Ini tak belum biasa dia tambah-tambahan. Tak, ni basic. Rumah basic. Maksudnya dalam kampung. Wah, tapi tak dulu tu. Kita tak dulu. Mungkin boleh bawa balik. Tadi tahu dulu orang seram nak duduk sini barang. Ini pasal satu sini. Mak paling awal. Okey, Mak. Bila suami dia dulu Mak, kata-kata untuk hari ini. Lepas tu dia kena mobil Dapat kata saya tak tidur, ngantuk. Dah jalan satu hari. Bangun awal kan, pagi bangun dah. barang juga. Pejamkanlah matamu dan bayangkan Walid. Okay, tu Kak tak payah masak sangat tu. Maggi tu. Maggi tu sebab nanti masuk dalam ni nanti dia tu. Abang ni abang ni. Oh, damn. Yang berubat lah. Wah. Yang mandi tu? Yang mandi tu ambil gambar. Yang mandi tu ambil gambar. What? Tapi air asam tak cukup sifat lah. Boleh lah. Tengah bakar-bakar tadi. Hujan. Kata-kata untuk hari ini. Habis. Habis. Wish. Kerja keras. InsyaAllah. Thank you. Syurga. Bagi orang makan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya sausage. Lokceng. Itu lokceng. Lokceng tu sausage yang dalam dia ada pulut tu. Dalam dia ada cheese. Tak. OL. Ayah OL. Olam. Qasidah dulu. Allahu Allah Habibi Rasulullah La hadiah imbalan ziarah insan yang lemah ingin berkasidah
Muhammadiyah, berkat menangis di raudhah